Yang pertamanya kita kena bagi kredit lah kepada almarhum Tuan Haji Ghani Saleh ni. Dia ni di antara tokoh falak yang amat memberikan sumbangan kepada perkembangan falak di negara kita. Terutamanya di negeri Terengganu, di negeri Pahang sekalipun dia banyak bagi sumbangan. Jadi kita kena faham bahawa apabila kita nak buat hitungan Cak Snow dan pendengar-pendengar sekalian, hitungan ini dia memerlukan parameter, dia memerlukan nilai-nilai yang tertentu. Jadi apa yang dibuat, dihisap oleh almarhum Tuan Haji Ghani Saleh itu, dia adalah berdasarkan kepada kriteria ataupun nilai falak yang valid pada zamannya. Yakni ni cerita sekitar tahun 80-an, tahun 90-an. Benda yang dah lama. Dan akhirnya apa yang dihitung itu akhirnya akan disahkan juga dengan ru'yah, dengan mencerap. Jadi benda tu tidak timbul isu. Sekarang ni kita ada, yang pertama sekarang kita ada kriteria yang baru. Kriteria imkan ru'yah yang baru. Dalam masa yang sama, kriteria yang baru ni dia hanya macam saya sebut tadi, digunakan bagi tujuan hisap kalender setahun. Untuk mengesahkannya memang kita akan buat cerapan di lapangan. Jadi inilah di antara perkara yang kita kena faham lah.